Buku yang awal-awal mengubah cara saya pandang tentang duit dan juga keuangan lepas zaman belajar dulu adalah tak lain tak bukan adalah buku ni, The Rich Dad Poor Dad karangan Robert Kiyosaki. Buku ni bercerita pasal macam mana kita nak bezakan antara aset dan juga liability. Contohnya, macam mana kita nak jawab soalan sama ada rumah ni adalah aset ataupun liability. Sebab selalunya mak ayah kita selalu cakap, bila habis belajar, cepat-cepat kerja, cepat-cepat beli rumah. Sebab dia orang cakap rumah ni adalah aset. Jawapannya, sama ada rumah tu pertama sekali, kalau dia mampu menjana pendapatan, masukkan duit ke dalam poket kita setiap bulan, kita boleh consider rumah tersebut adalah sebagai aset. Tetapi kalau rumah tu setiap bulan kita lah yang bayar installment, kita juga yang bayar cukai, kita juga yang bayar maintenance fee dan lain-lain, rumah tu adalah liability ataupun tanggungan buat kita. Jadi kalau macam korang berminat nak baca buku ni, saya ada sediakan link kat bawah.